Kalau kulit gelap daripada lahir, lagi gelap daripada tan skin tu, boleh putih tak Kak Lin? Boleh cerah tak? Ada seorang adik ni, nama dia Amsyah, lelaki ya. Okey, dia share dengan Kak Lin. Dulu sebelum ni, kulit dia jenis tan. Gelap. Sampai orang dok hina dia lah. Kulit gelap macam India lah, apalah. Dia jadi down, jadi sedih. Bagi Kak Lin pun masalah kalau kulit macam India. Tak elok ke? Kenapa kena nak bandingkan kita dengan India? Kenapa macam tu? Kadang-kadang mindset manusia ni kalau tak faham, kesian adik ni. Lepas tu, dia nampak live Kak Lin. Dia cubalah krim Kak Lin. Dia nak test dulu. Betul ke Kak Lin ni jadi? Banyak sangat testimoni ni jadi, betul ke? Dia nak try dekat tangan dulu. Dia satu badan gelap. Dia try dulu, cuba dulu dekat tangan dia. Lepas tu, tiba-tiba, tada! Tak sangka tangan dia lagi cerah daripada kaki. Beza weh. Beza. Daripada kulit tan, kulit gelap tu dah jadi sawo matang. Okey lah tu. Dapat 1-2 tone telajak cerah Telajak ke depan cerah dia. Aku dapat kulit raya adik ni weh. Tak sangka. Alhamdulillah. Yang ni sekarang. Sajalah nak belanja sikit. Yang ni sekarang dia dah update. Alhamdulillah. Teruskan konsisten Amsyah. Ya, jangan sedih-sedih. Okay, kalau boleh pakailah dengan kaki tu sekali dik. Pelik dah kat tengok. Nanti macam-macam tone nanti dekat badan awak tu. Apa kali nak pesan, awak nak cerah ke, awak nak putih ke, awak nak hilangkan sunburn ke sayang, konsisten lah sayang. Wah, apa saja brand yang awak pakai, teruskan konsisten. Okay?